Okey, baik. Assalamualaikum semua, apa khabar? Jadi setelah video saya yang baru-baru ni yang saya buat mengecam tindakan ataupun saya mengecam terasa macam ego saya itu terlalu tinggi ya. Yang saya kecam UMNO, yang saya kritik mengapa tentang pembubaran PAS ni lah kan. Nampaknya Presiden betul-betul menerapkan gerak langkah, gerak kerja, usaha bersama bersatu padu dalam nak meletakkan dasar Islam dalam UMNO tu. Saya amat terharu lah, dan saya bersetujulah dengan Presiden UMNO dan juga Wan Mat Hussein dan seangkatannya dengan rakan-rakan seperjuangan yang ada dalam UMNO lah. Tahniah kerana telah berjaya untuk memulakan dengan langkah kanan untuk menggerakkan dasar Islam di dalam UMNO. Tahniah. Jadi ini adalah bukti-bukti bukti-bukti yang nyata, yang jelas lagi bersuluh bahawasanya itu adalah salah satu teknik. Okey, kita saksikan dulu video ni. Jadi pada PAS sebelum terbubarnya ni, terima kasih banyak kerana memberi tunjuk ajar ilmu yang bermanfaat selama ni. Ingat, sebab itulah kita selalu dalam mana-mana majlis kita akan mengantuk. Kita rasa tak segar. Sebab apa? Kita kurang stretching. Kalau kita stretching kan, kalau kita stretching betul-betul, kita regangkan kita regangkan tubuh badan kita dengan selok, dengan sebaik mungkin, insya-Allah pasti akan hilang ngantuk dan kita bersemangat menimba ilmu, mendengar ceramah apa sajalah. Contoh macam video ni kan, kalau tuan-tuan, kawan-kawan, rakan taulan semua dapat tengok, okey, itu adalah selepas tazkirah ataupun sebelum itu adalah sebelum tazkirah. Memang dekat depan tu ada tuan guru yang akan membariskan, okey, yang tu yang best student tau, yang bukan siapa-siapa, yang tu yang dekat depan tu best student. Mereka ni lah yang akan ibarat macam guru-guru taklim, ibarat macam ketua-ketua usrah yang kat depan tu. Mereka ni akan tunjukkan, bawa ke kumpulan masing-masing dan akan mengajar ilmu. Sebelum kita mendapat tazkirah ataupun mendapat ilmu yang bermanfaat, kita perlu meregang-regangkan badan macam tu lah. Jadi itulah salah satu yang PAS tak nampak selama ni. Gerakan indah macam ni memang perlu wujud dalam PAS lah, untuk kita. Selama ni kita tak jumpa macam mana untuk hilangkan mengantuk. Jadi itu adalah teknik yang terbaik untuk kita hilangkan mengantuk. Jadi kepada Wan Mat Hussein, tahniah saya ucapkan dengan ikhlas kerana bakal MB Kelantan. InsyaAllah. Saya tak tahu kenapa banyak sangat cerita yang yalah, lu ingat gua siapa kan. Tapi itulah, akhirnya meminta maaf juga. Okey, yang satu lagi tu, yang tentang tu, dia sebenarnya menunjukkan betapa kita ni, UMNO tu adalah parti yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya, agama dan bangsa. Sebab itulah bila sebenarnya kita bergurau je, kita cakap, lu siapa? Lu kenal gua? Gua tanya lu kenal gua tak? Ibarat kita macam bergurau senda dengan lain-lain masyarakat yang pelbagai kan dalam Malaysia ni. Jadi apabila dia tarik balik, dia takut pihak DAP akan terasa hati, dia tarik balik, jadi tak ada tim alif, tim ba, tim ta, tak ada. Itu menunjuk bukan munafik, bukan munafak ke bukan. Okey, kena faham. Tolong jangan terlalu taksub. Itu adalah tanda dia macam menerima, berlapang dada, menunjukkan nilai akhlak seorang Melayu Islam yang tinggi. Untuk kiranya dia sanggup beralah, dia telan. Apa yang dia keluarkan tu dia telan balik. Ibarat macam kita nak meludah kahak, kita telan kan. Kita telan balik, tak nak kotorkan. Okey. Itu saya nampak daripada sudut pandang tu, memang dia akan, insya-Allah lah, bila dah ada dasar Islam ni yang akan diperjuangkan UMNO ni, dia akan menjadi tuan guru muktamar lah dalam insya-Allah lah akan, sebab dia menunjukkan akhlak dan nilai yang amat baik lah. Sebab apabila dia berkata macam tu, dia mengusik je, lu siapa, gua siapa, lepas tu tiba-tiba kalau ini boleh mengguris hati lah boleh menyebabkan DAP terasa, dia minta maaf, tarik balik, tak ada niat apa semua. Bagus. Itu adalah sifat yang bukan munafik, memang sifat yang terpuji. Cuma itulah, pegang kata-kata ni sebab nak bertanding solo kan. Cuma nanti mungkin bila dah sampai waktunya,
Dia solo itu dia akan tiba-tiba, jangan percayalah dengan solo ni sebab dia tiba-tiba akan menyinding dan akan jadi macam dululah, macam mana dia masuk ke PH, dia tak janji apa semua, akhirnya bergabung dengan PH. Atas dasar dia akan pusinglah nanti untuk demi perpaduan, kita menolak segala-galanya. Jangan fikir yang dulu is past, okey? Dulu mungkin kita tak terbuka hati lagi untuk bergabung, tapi selepas pasca PR16 ni kita nampak lebih. Itu orang yang biasa takkan nampak. Hanya darjat-darjat yang tinggi saja. Hanya darjat yang tinggi yang ilmunya tu bukan lagi biasa-biasa macam kita ni yang boleh nampak ke depan. Saya ni mungkin dapat bocor lah ada maklumat perantaraan macam tu kan. Alam ghaib. What? Kan? Jadi dia bukan taraf orang biasa lah. Dia dah hampir-hampir ke Tuan Guru sebab bila UMNO dah masuk dasar Islam, PAS akan terbubar. Okay? PAS akan terbubar sebab memang nampaklah perjalanan tu. Belum tazkirah lagi dia dah amalkan dah benda-benda yang menyegarkan badan kita macam tu. Okey, itu bukan nampak memang macam menari sebenarnya. Itu tak siapa tak tahu edit masuk lagu tu ajar betul. Sebenarnya lain tu, selawat tu dia berkasidah sekali sebenarnya. Mungkin AI ataupun biasalah zaman-zaman fitnah ni jangan percaya sangat. Saya memang amat bersetuju dengan tu. Jadi kepada PAS sebelum terbubarnya parti kita ni muhasabah banyak-banyak nanti kita tengoklah, kita buatlah apa yang patut. Mungkin kita akan bertanding solo ke ataupun kita tumpanglah. Kita selama ni asyik mengkhianati je kan, asyik mengkhianati UMNO je, kita asyik mengkhianati MN dia. Jadi tolonglah berubah tolonglah lepas ni kita bersatu dengan UMNO ni, cari titik penyatuan. Sebab Presiden ni adalah bapa penyatuan. Bukan munafak apa bapa penyatuan. Korang jangan duk pusing video aku ni. Okey? Itu saja. Selamat terbubar dengan sendiri. Yalah, apa-apa pun tengoklah. Kok mana solo, kok mana tak solo, kita bukan level kita untuk memikirnya. Okey? Sedar diri, kita semua ni jahil. Okey, ilmu kita tak sampai lagi taranya macam tu. Okey, baik. Itu saja daripada aku, nak sembang santai pada malam ini. Sebelum terbubarnya PAS ni, marilah kita sama-sama bermuhasabah dirilah. Kita tengok macam mana dasar Islam yang telah UMNO bawa. Bukan rupanya dia orang pandai punya. Selama ni dia orang bermuka-muka je. Acah-acah tak pandai, rupanya dia orang pandai. Jadi tahniah kepada Tuan Presiden dan Mak Husin yang bakal MB Kelantan. Dan kepada semualah yang memuji melambung-lambung Tuan-Tuan Presiden kat dalam perhimpunan baru-baru ni. Ya, Mal dengan nakal-nakal Okey, itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Duduk puan di dalam 200 orang. Depan seorang cikgu. Akan buat gaya. Ni muda-muda depan 17, 18 umur. Pakai nikah. Sini selebing, sini kelepeng, sini tubik orak, sini katang. Haram tak? Haram. Pasal apa? Patut kalau laki-laki kena bimbing orang puan. Maka Allah jadikan ayah dia bimbing dia supaya tidak berperangai gitu. Laki pula sama bodoh dengan bini. Tak bimbing pula, keluar gitu juga. Lepas tu duduk dalam kejahilan. Hukumnya tetap haram. Belakang, orang depan muda-muda, orang belakang tu tua. Umur 40-an, 50-an. Punggung macam beseng. Aduh. Agak danang.